Geli. Ya. Geli ni semenjak ada rambut macam Naruto dah abang tengok. Abang ni sekete. Geli. Ya. Kamu ni abang tengok. Macam mana boleh jadi adik abang? Abang pun bingung. Memanglah Senali keluar dulu tapi register lambat. Yelah Geli. Kita ni menumpang di tempat orang. Faham? Faham bang, kita kena jaga disiplin ya bang ya. Betul. Bukan disiplin je, call time pun jaga ya. Sebab tadi abang rehearsal seorang-seorang. Saya pun dapat WhatsApp je bang. Ini dah lama ni tak makan ke? Bolehlah Deli, mari makan. Meh. Allahu Akbar. Saya bawa ni jauh. Apa mak bagi siapkan untuk bekalan bila kita. pula kita ada mak Deli? Itulah kata tak rehearsal. I tak ingat pesan mak. Pesan mak ingat. Jaga baik-baik nak diri. Yalah Deli, marilah kita makan. Allahu Akbar. Tapi itulah bang. Ya. Kita cuma berlaukkan ini je bang. Apa lauknya? Ini jelah nasi dengan ikan kering. Tak apalah Deli. Ui, mana boleh ikan kering? Bersambal ni? Bersambal. Mana boleh ikan kering? Yalah sebab dia kering dia taruh sambal. Yelah Deli. Tapi Deli rasa abang ni sesuai ke dengan Seri? Bang, baru ingat? baru setingat. Bang, ya. abang kena ambil peluang ni bang. Kalau abang tak ambil, saya ambil bang. Jangan Deli. Saya acah abang je. Sudah, makan, bersila. Kenapa kalau bersila sangkut perut ke? Bang banyak kipas kat sini bang ya. Yelah maknanya. Yelah. Maknanya tu dah boleh lah tu konsep sebelah tu. Dah boleh diam ya. Bagi orang lain dah. Awang, jangan basuh kaki. Awang, Apa kau kelam kabut lah. aku berasa tidak senang hati dengan ketibaan pemuda itu ke kampung kita, Awang. Ketibaan macam kapal terbang kalau Ya, Awang. Pada aku pemuda itu sudah melebih-lebih. siapa gerangan yang kau masukkan ni? Siapa? Dalmin Cup Demak. Itu motor. Itu motor. Damak. Ya, Damak. Saya di belakang kau, Awang. Ya. 5 kali cuba. Jadi bagaimana? Kita akan jumpa dia. Ingat, tangan Jangan dicocok. Keris. Aku baru asap tadi. Dia pergi sini. Dia bergerak sendiri, Ya. nampak? Jadi bagaimana? Aduh. Awang, janganlah kamu mengganggu wanita. Tah. Itu saya ketawa orang baik begitu. Tah. Setiap episod kamu menghentam aku ya Awang. Kamu rugi tidak aku tunjukkan tadi jalak dengan penari hampir sama. Kamu tidak lihat. Dah jadi hero nak buat kelakar pula. Ini bukan masa untuk kita bergurau. Tahu jalak, tapi minggu yang kau buat serius tu tak kelakar. Minggu yang kau buat serius tu tak kelakar. Sebab tu jangan buat serius sangat. Dan ini peluang aku. Ayah! Dah! Ayah! Aku memang... Sakit! Jalak, kau lepaskan Seri sekarang, Jalak. Bapaknya sedang bimbang di rumah itu. Hei, pantang jalak melanting. Hei, aku anak jantan. Sekarang mari kita berlawan. Jalak itu. Itu buang. Maaf, tersalah. Oh, koyak. Jalak. Go abang. Abang go abang. Oh. Benar hebat engkau mengelak ya, tidak kena. Aku bermain-main, kau yang bersungguh-sungguh ya. Nanti itu memang tak boleh elak. Bagilah. Benar-benar ingin bergeruh engkau ya. Mana benar bergeruh Apa? Nanti dulu. Aku benar. Ya. Yes. Kena betul. Jalak. Apa? Sifu. Bukan. Rambut. Bukan.
anak Robocop ke pasar malam. Apa nak Robocop? Belum ada Robocop di zaman ini. Pak Malau, tak apalah Pak Malau. Saya tidak menculik anak Pak Malau. Kamu menculik. Mari balik. Pak Malau, saya tidak menculik. Tolonglah. Saya tak culik, weh. Weh, tolonglah, weh. Tolonglah, weh. Saya tak culik. Janganlah kayu. Jangan pegang orang. Seri. Seri. Apa nama? Weh, pegang betul tu. Pegang betul. Damak, kau jangan mengada-ngada nak membuat onar di sini. Ha? Memang aku tersangat pantang. Langkah diatur, lenggangnya subang. Ha? Apa maknanya? Apa nama? Kau ingat Damak? Balik! Tak apalah. Beginilah orang kalau marah. Bagi pantun tapi tak faham maksudnya. Biarkan. Tak pasal-pasal dah mak tu kau buruan. Kau sah tak bunuh kau orang. Menghabiskan boreh. Kau ingat kau dah kuih ni kau boleh buat satu suka hati kau. Cuma Damak muskil. Kita kat Mersing. Kenapa Bapak Awang cakap bahasa Negeri Sembilan? Agaknya pasal sepadan lah Damak. Mungkinlah. Deli, Ya, kita Abang Damak. pulanglah ke Pahang, Deli. Tapi macam mana Seri Abang Damak tak nak pujuk ke? Tak apalah. Bumi Mersing ni bukan tempat kita, Deli. Tahu. Kita dipandang hina, Deli. Tapi kalau Mari, Abang Damak tak nak, adik Deli boleh. Deli. Udahlah, Deli. Dah 4 dah, Deli. Ada satu lagi. Oh, ada satu lagi. Ha. Benarlah, bukan ini tempat kita. Dagang merempat katanya. Bang dah jalan belum? Belum. Naik. Tempat tak ada. Ya, naik, Deli. Naik, Deli. Kita... Ha? Damak! Apa nama? Deli! Ke mana kau? Apa nama? Aku tak kayu. Saya pergi dulu, Pak Malau. Nanti dulu Damak. Pokok pisang tinggi. Ingat tak? Salah. Pokok pisang tinggi menjulang. Jangan ditebang di malam hari. Usah dibuang kasih dan sayang. Kelak nanti merana diri. Pak Malau. Sudahlah, Pak Malau. Kajang Pak Malau, kajang berlipat. Apa nama?